Okey, ini adalah screwdriver elektrik, ya, screwdriver elektrik mini. Saya nak tunjuk bagaimana fungsi screwdriver elektronik mini ini. Dia adalah screwdriver yang walaupun kecil tapi torque dia tinggi lah. Dia 3.5 Newton meter dan dia punya low torque dia adalah 0.3 Newton meter. So dia sesuai untuk kita nak buka-buka skru kecil ni memang berbaloi sangat lah. So dia boleh buka skru dengan mudah. Dan kalau kita tengok bahagian dalam dia ada set screwdriver dia lah, pelbagai jenis dia elektrik ni, dia banyak tool dia. Awak tengok macam-macam mata, kalau kita zoom dengan dekat nampak dia punya ada mata yang bulat, ada mata 4 segi, ada pelbagai mata lah. Kita tengok satu line ni ada 3, 6, 9, 12, so 24 mata sebelah sini, dan kalau kita alih belah belakang dia pun ada lagi 24 mata lah, minus, plus dan sebagainya. Mata-mata yang jarang kita tengok pun boleh pakai alat ni lah. So bahagian tepi dia pula, kalau kita tengok dia ada tool yang lain pun kita boleh buka juga. Untuk kalau perlu kepada kita nak pakai tool nipis, jadi mungkin nak buka casing dan sebagainya, so boleh pakai. Dan bahagian tepi ni pun ada lagi dia punya bahagian penyepit ni lah, besi dia ni, dia tajam lah, so kena tutup dia balik. So complete tool kalau kita nak buka. So barang-barang elektronik ni sangat berguna, dan ini dia punya main bahagian screwdriver elektrik dia. Contoh saya pasang satu bahagian, ini bahagian tool insert dia, so kita akan masuk insert dia, contoh. Dan kalau kita nak guna, kita boleh, kalau terlalu ketat sini, kita boleh pulas dia dulu secara manual, dan kemudian kita boleh teruskan untuk buka. Kita tekan button ni, dia ini untuk anti clockwise, lagi satu clockwise lah, untuk buka skru. Kita tekan ni, bila kita tekan dia akan pusing dan dia ada display ke atas ni menunjukkan skru kita nak tighten skru lah. Kemudian kalau button bawah ni kita tekan, dia akan skru, dan bagi atas akan tunjuk untighten skru lah, untighten skru. So dia punya ni memang sangat mudah lah. Kemudian bagi atas ni ada bahagian type C, type C untuk kita charge, kita charge dia. So ini ada elektrik